Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam perpaduan. Yang berbahagia Madam Nur Karen Chut Yok Lan, Pengerusi Persatuan Cina Muslim Malaysia Makmah Cawangan Melaka. Yang dihormati Barisan Jawatankuasa Persatuan Cina Muslim Malaysia Makmah Cawangan Melaka, Penaja Utama Yayasan Yara, para penerima sumbangan yang dikasihi, serta hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan rahmatnya kita dapat bersama-sama berhimpun dalam majlis penyampaian sumbangan Back to School 2026 anjuran Persatuan Cina Muslim Malaysia Makmah Cawangan Melaka dengan kerjasama Yayasan Yara. Majlis ini bukan sekadar majlis penyampaian sumbangan, tetapi lambang kasih sayang, keprihatinan dan semangat perpaduan tanpa mengira latar belakang. Sedikit sumbangan ini diharapkan mampu menceriakan anak-anak kita untuk melangkah ke alam persekolahan dengan lebih yakin dan bersemangat. Pergi ke sekolah membawa impian, buku dan beg jadi bekalan. Sumbangan diberi penuh keikhlasan, moga berjaya menggapai harapan. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, bagi memberkati majlis yang penuh makna ini, marilah sama-sama kita menadahkan tangan mohon keberkatan dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan ini, majlis dengan penuh hormatnya menjemput Saudara Muhammad Aman Eng untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. وعلى آله وصحبه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا والحمهما كما ربونا صغارا. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami berhimpun pada hari ini untuk menjayakan majlis penyampaian Back to School 2026 anjuran Persatuan Cina Muslim Malaysia Makmah Cawangan Melaka dengan kerjasama daripada Yayasan Yara. Maka dengan itu, kau permudahkanlah majlis ini supaya berjalan dengan lancar. Sinailah hati-hati kami dengan hidayah-Mu, Ya Allah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma barik lana fi Rajab Sya'ban wa ballighna ila Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Semoga majlis kita diberkati, sumbangan diterima dengan penuh kebaikan dan anak-anak ini terus dilindungi serta dipermudahkan urusan menuntut ilmu. Jadi hadirin yang dihormati sekalian, majlis kita diteruskan dengan ucapan kata aluan daripada pihak penganjur. Dengan segala hormatnya, majlis menjemput yang berbahagia Madam Nur Karen Chut Yok Lan selaku Pengerusi Persatuan Cina Muslim Malaysia Makmah Cawangan Melaka untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Amirul Sofian selaku pengacara majlis. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Aman Eng atas bacaan doa. Para pelajar yang akan menerima Back to School tahun 2026 daripada Yayasan Yara, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya dapatlah kita hadir bersama-sama ke majlis agihan
sumbangan Back to School tahun 2026. Pada pagi yang berbahagia ini, anjuran Makmah Melaka dengan kerjasama Kerajaan Yayasan Yara. Sumbangan Back to School merupakan salah satu program yang diadakan setiap tahun bagi meringankan beban keluarga ahli Persatuan Cina Muslim Malaysia Makmah Cawangan Melaka. Tapi pada tahun ini, sumbangan adalah kepada pelajar-pelajar sekolah rendah dan sekolah menengah sahaja. Sebelum ini, sumbangan meliputi para pelajar di college dan di universiti. Kita sama doakan agar sumbangan kepada pelajar di college dan universiti difokuskan pada tahun hadapan, insyaAllah. Saya selaku pengurusi Makmah Melaka juga mengucapkan jutaan terima kasih kepada pemegang amanah Yayasan Yara, the trustees of Yayasan Yara, kerana sentiasa memberikan sokongan dan dukungan terhadap pelajaran serta persekolahan anak-anak makmah di seluruh Malaysia setiap tahun. Semoga penyumbang diberikan kesihatan yang sihat walafiat, dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dan diberikan kerahmatan serta kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya Rabbil Alamin. Bagi pihak Persatuan Cina Muslim Malaysia Makmah Cawangan Melaka, saya mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran para pelajar yang merupakan penerima sumbangan beserta ibu bapa pada pagi yang berbahagia ini. Sebelum saya akhiri ucapan aluan ini, saya bacakan beberapa rangkap pantun sebagai ucapan terima kasih kepada Yayasan Yara. Orang Melaka selalu sudahi dengan berpantun. Bubur selasih ubi keladi, lemak manis santan kelapa. Terima kasih jasa dan budi, selalu tersemat tiada dilupa. Akal keladi melilit selasih, selasih tumbuh di hujung taman. Kalungan budi junjungan kasih, mesra kenangan sepanjang zaman. Dari Kedah ke Pekansari, beli suasa di Kota Tinggi. Selesai sudah tugas diberi, di lain masa bersua lagi. Terima kasih kami ucapkan kerana Yayasan Yara sentiasa membantu jasa dan budi akan jadi taruhan dan akan dikenang setiap waktu. Selamat datang kepada semua dan terima kasih. Amin ya Rabbil Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Terima kasih diucapkan atas ucapan yang penuh inspirasi serta menyentuh hati berserta pantun. Jadi sesungguhnya usaha murni seperti inilah yang menjadikan jambatan perpaduan dan kasih sayang dalam masyarakat kita. Jadi menjawab pantun Madam Karen. Jadi bersama kita hulurkan ringankan beban, eratkan ikatan. Jadi hari ini sekalian, tanpa membuang masa, kini tibalah detik yang paling dinanti-nantikan, iaitu sesi penyampaian sumbangan Back to School 2026 kepada para penerima. Jadi majlis dengan sukacitanya menyambut Yang Berbahagia Madam Dong Karen Chok Yok Lan, Pengerusi Persatuan Cina Muslim Malaysia Makmah Cawangan Melaka, untuk menyempurnakan sesi penyampaian sumbangan melalui sesi bergambar. Silakan. Baik, saya akan menyebut satu persatu nama penerima dan kemudiannya penerima akan bergambar dengan pengerusi, dan selepas itu minta untuk duduk di belakang pengerusi untuk kita ambil gambar beramai-ramai. Okey ya? Jadi untuk senarai penerima yang pertama, adik Muhammad Irfan Han bin Sultan Rum. Silakan. Okey, mata pandang kamera. Okey, menggambar. Okey, untuk diminta untuk adik Irfan Han untuk berada di belakang. Okey, bersama-sama. Jadi senarai kedua ialah adik Nur Fatimah Maisarah binti Sultan Rum. Okey, mata di depan.
hadapan pandang kamera. Okey, senyum. Diminta untuk adik berada di belakang. Okey, terima kasih Adik Fatimah. Okey, kemudiannya nombor 3 ialah Muhammad Umar Abdul Malik bin Malik. Okey, kita adik Umar untuk berada di belakang. Okey, seterusnya saya memanggil adik Fashiah Nurin binti Abdul Halim T. Minta maaf Tai. Minta untuk pandang kamera, senyum. Okey, terima kasih. Seterusnya adalah adik Nur Liana binti Nalum Batubara. Okey, sila ke belakang sebentar. Okey, terima kasih. Seterusnya kita akan panggil adik Anissa Fatini binti Muhammad Sukri. Alright, terima kasih. Minta adik Fatini ke belakang. Kemudiannya kita akan memanggil adik Amirul Fahmi bin Muhammad Sukri. Okey, pandang kamera dia, senyum. Minta adik ke belakang sebentar. Okey, seterusnya saya akan memanggil adik Nur Darling Kristina binti Azizi. Persilakan. Okey, senyum. Darling, senyum Darling. Okey, Darling ke belakang Darling ya. Terima kasih Darling. Jadi seterusnya saya memanggil Nur Dawishah binti Azizi. Okey, senyum. Okey. Adik Dawishah ke belakang. Terima kasih. Jadi seterusnya kita memanggil adik Nur Khalisha Lee. Dipersilakan. Yang ni yang paling comel. Okey, senyum. Okey. Okey, adik belakang ni ya. Sebentar adik Okey, seterusnya kita memanggil adik Amy Sofia binti Roslan Lee. Yang ni pun sama juga, comel juga. Senyum. Okey. Sebentar belakang ni adik Alright, terima kasih. Okay. Kemudiannya saya memanggil adik Muhammad Nur Aidil Adha Lee. Senyum. Okey. Sebentar dia Aidil, adik Aidil boleh ke belakang. Adik Aidil. Dia dapat kamera dah lupa dah. Okey, kemudiannya kita akan memanggil Muhammad Nur Aiman Lee. Okey, senyum. Okey, adik saya ke belakang dulu sebentar adik. Aiman. Dia semua sama macam bang ni juga. Nampak kamera dah lupa. Okey, kemudiannya kita akan memanggil Muhammad Razik Ko bin Mazlan Ko. Okey, terima kasih adik. Adik tahan dulu. Okey, kemudiannya kita memanggil adik Nur Kristina Amani binti Amran. Okey, terima kasih. Okey, kemudiannya kita akan memanggil adik Janice Hao Sin Yi. Yang ni bukan adik. Wakil adik. Okey, sila ke belakang. Walaupun wakil kena ambil gambar ya. Okey, kemudiannya yang terakhir kita akan memanggil adik Muhammad Nuriman bin Muhammad Taufik Tiang. Ni pun aku wakil ayah dia jugalah. Okey. Ayah dia senyum. Okey, so kita panggil semua adik-adik yang kat belakang tu untuk sesi bergambar dan juga sesi video, boleh ke? Yang ayah, kedua ayah dia sebelah mereka. Kita buat sesi bergambar dulu.
Sesi gambar dulu. Okey, semua senyum. Okey, senyum. Okey, freestyle. 1, 2, 3. Buat mini love. Yang belakang tu buat mini love. Tunjukkan sikit mini love. Tunjukkan kasih awak pada Yayasan Yara dan juga Mak Melaka. Jadi, satu kita akan buat video. Jadi, madam akan beri ucapan dan ada harapan. Dan saya minta anak-anak yang di belakang untuk jerit terima kasih Yayasan Yara serentak, boleh ke? Selepas Madam Karen bagi ucapan yang depan tu sekali. Boleh? Okey, saya perlukan. Okey. Saya perlukan dengan penuh semangat, boleh ya? Okey. So, kita persilakan ke Madam. Bagi pihak Mama Melaka, kami mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Yara atas sumbangan Back to School tahun 2026. Terima kasih Yayasan Yara. Kami daripada Mak Melaka mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Yara atas sumbangan Back to School tahun 2026. Terima kasih Yayasan Yara. Abadikan kenangan majlis pada hari ini bagi menjemput semua penerima sumbangan bersama para tetamu kehormat dan wakil Mak Melaka dan juga semua hadirin hadirat yang berada di sini hari ini untuk sesi bergambar. Dipersilakan. Dijemput ibu bapa, para wakil daripada Mak dan juga semua sekali yang ada memeriahkan majlis. Jadi untuk anak-anak yang kat depan sekali, anak-anak yang depan minta Syah depan, Syah. duduk boleh? Syah depan. Untuk menyangkung. Menyangkung lah Macam ni. Lutut, sorry, Aiman, lutut. Aiman sebelah situ Aiman. Aiman kiri kanan. Sini. Ya. Lelaki depan lutut ni. Macam duduk depan tu dengan adik ni, duduk lutut macam tu. Aiman apa dia Aiman? Okey. Woi, dah nampak jelas. Jelas betul. Semua nampak. Nampak tak? Cuma kaki yang tak nampak Yang lelaki depan. Awak pun yang depan. Bagi macam tu. Saya tak nampak. Yes, Zah. Belakang tak nampak. Belakang tak nampak. Siap aku baca doa di depan. Aiman kamu. Kan kau duduk ya, Mat? Kau duduk depan. Kau bersila kat depannya. Betul. Tak nampak, adik tak nampak. Aman tak nampak. Perasaan tinggi kat Aiman ni. Kau pakai ni apa? Okey. Pandai joget sikit. Sini kakak, sini. Okey. Dia masuk sikit. Dia senyum. Okey, diminta untuk memberikan senyuman dengan ikhlas. Kami daripada Mak Melaka mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Yara atas sumbangan Back to School tahun 2026. Terima kasih Yayasan Yara. Hadirin dan hadirat sekalian, kini tibalah detik yang paling dinanti-nantikan, iaitu sesi penyampaian sumbangan Back to School 2026 kepada para penerima. Majlis dengan sukacitanya menjemput yang berbahagia Madam Nur Karen Cuk Yok Lan, Pengerusi Persatuan Cina Muslim Malaysia Makmah Cawangan Melaka, untuk menyempurnakan sesi penyampaian sumbangan. Para penerima dijemput ke hadapan apabila nama dipanggil. Nama pertama adalah adik Puteri Arisha Lee binti Muhammad Nurriwan. Dipersilakan. Okay. Kita tengok kamera. Okey, senyum sikit. Adik duduk sebentar kat belakang. Boleh ya? Okey, seterusnya adalah adik Puteri Adeline Lee binti Muhammad Nurriwan. Senyum sikit.
Okey, boleh duduk belakang sebentar untuk sesi bergambar. Kemudiannya adalah adik Muhammad Zuhaili Nul Hakim bin Muhammad Alif Fidaus Chow. Bapaknya yang ambil ya. Tunggu sebentar. Kemudiannya yang terakhir adalah adik Muhammad Irfan Qayyum bin Faris Effendi. Dipersilakan. Jadi semoga semangat ini menjadi pemangkin semangat untuk anak-anak terus berusaha dan berjaya dalam pelajaran, insya-Allah. Jadi hadirin sekalian, bagi mengabadikan kenangan majlis pada hari ini, mari menjemput semua penerima sumbangan bersama para tetamu kehormat dan wakil Makmal Melaka untuk sesi bergambar. Dipersilakan. Medan tengah. Bagi pihak Makmal Melaka, saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yayasan Yara atas sumbangan Back to School tahun 2026. Terima kasih Yayasan Yara. Terima kasih Yara. Maka dengan berakhirnya sesi bergambar sebentar tadi, berakhirlah sudah majlis penyampaian sumbangan Back to School 2026 anjuran Persatuan Cina Muslim Malaysia Makmal Cawangan Melaka dengan kerjasama Yayasan Yara. Pihak majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam menjayakan program ini. Akhir kata, jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam hati. Jika ada silap dan salah, mohon dimaafkan dari hati ke hati. Akhir kata, semoga usaha murni ini terus mekar dan berpanjangan. Sia-sia, gansia dan jia atas sokongan dan kehadiran semua. Semoga kita terus dipertemukan dalam majlis-majlis kebaikan pada masa akan datang. Saya Muhammad Amirul, pengacara majlis untuk hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hari ini saya ke rumah Mr. Teo untuk beri sumbangan Back to School daripada Yayasan Yara kepada Teo Wei Siang yang merupakan sumbangan tahunan. Sebenarnya Mr. Teo ni mengalami faktor kesihatan. Penglihatan beliau sebelah tidak berapa jelas dan sebab itu saya hantar ke rumah sumbangan ini. Assalamualaikum. Hari ini saya ke rumah Mr. Teo untuk menyerahkan Back to School Yayasan Yara kepada adik Teo Wei Fu, sekolah menengah. Saya datang ke sini kerana Mr. Teo ni mengalami masalah faktor kesihatan, penglihatannya tidak berapa jelas, so beliau tidak dapat hadir ke tempat agihan tempoh hari, jadi saya datang ke rumah. Assalamualaikum. Saya hadir untuk menyampaikan Back to School kepada Brother Noh Hishamli kerana keadaan kesihatan beliau yang kurang sihat. Assalamualaikum. Hari ini saya hantar sumbangan Back to School kepada Sister Aisyah So kerana ayah saya sekarang tengah on chemo dengan radioterapi dekat Muar sana. So saya kena balik sana. Minta maaf lah menyusahkan Sis Kera untuk hantar ke sini untuk saya. Terima kasih Yayasan Yara. Apapun saya ucapkan terima kasih kepada Yayasan Yara atas sumbangan Back to School 2026.